Yang kedua adalah affiliate. Jadi seperti mana freelancer tadi yang mana tidak memerlukan sebarang modal, so affiliate juga tidak perlukan modal sebenarnya. Jadi anda boleh buat affiliate Shopee, affiliate TikTok dan affiliate lain lagi yang ada banyak dalam internet di sana, yang mana percuma untuk anda register dan anda kena promote sahaja. So sekarang ni mudah untuk buat affiliate menggunakan produk-produk di Shopee sebab ada terlalu banyak produk, so anda boleh pilih mana yang sesuai. Cuma walaupun tidak perlukan modal, kadang-kadang bila kita nak buat affiliate ni, kita kena belilah produk tu untuk kita review. Sesetengah produk lah. Kalau anda tidak ada duit untuk beli produk tu pun, anda boleh tengok video-video orang lain, okey, boleh gunakan video-video yang disediakan oleh syarikat tu sendiri ataupun owner produk tu sendiri. Anda dapatkan video tu, anda edit, ubah suai dan sebagainya, so anda buat konten anda sendiri. Jadi ada banyak, dan kadang-kadang bila ada banyak ni, bukanlah semua benda yang kita buat tu akan menjadi, tetapi insya-Allah akan adalah mana-mana produk yang akan berjaya dijual. Selain daripada itu juga, anda juga boleh buat live. Contohnya ambil seminggu tu 2 hari untuk buat live. Mungkin anda ada masa 1 jam. Okey, hari cuti kan, ambil masa 1 jam. So anda buat live di TikTok, pilih mana-mana produk affiliate dan anda review produk tu ataupun anda ceritakan tentang produk tu dan anda jual di beg kuning. Okey, itu antara cara buat duit dengan affiliate yang tidak memerlukan sebarang modal. Cuma anda perlukan sedikit komitmen lah untuk promote produk tu, sama ada buat live ataupun buat konten.